bahaya. Bolehkah kita pakai barang motor lokal tapi packaging ori? Barang motor aftermarket terdapat pelbagai grade. Contoh seperti grade B yang grade yang paling kualiti rendah. Grade A ialah grade yang lebih baik daripada grade B. Ataupun grade AA yang biasanya orang pakai kualiti yang boleh dikatakan hampir sama dengan grade original. Dan kadang-kadang kilang yang grade AA ni ialah kilang sama buat dengan barang original. Cuma bezanya ialah brand dan dia datang dengan cap kosong, tak ada brand. Cuma yang menjadi persoalan, adakah barang lokal dalam packaging ori korang tu ialah grade yang boleh pakai ataupun grade yang terlampau rendah hingga menyebabkan barang tersebut cepat rosak dan tak tahan lama sehingga menyebabkan kerosakan yang lebih teruk dekat motor korang pula. Sebab tu pastikan barang yang kau beli ialah barang original untuk kita elakkan masalah-masalah yang kita tak nak. Memang tak dapat dinafikan barang aftermarket ada yang kualiti lebih baik daripada barang original, tapi kebanyakan barang aftermarket yang harga terlampau murah kualitinya jauh beza dan tidak tahan lama nak comparekan dengan kualiti barang original. So pilihan semuanya bergantung atas tangan korang jugalah. So alang-alang sekarang pun kempen raya tak kosong kita tinggal 10 hari lagi. So belanja 300 menang RM50,000. Ada mudah je, korang boleh datang Dana Garage untuk buat servis tak apa-apa pembelian dekat Dana Garage, dekat mana-mana cawangan Dana Garage, tak pun termasuk online TikTok shop kita. So dah tak lama ni. So, apa lagi?